Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mustataq. A'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawata arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadzal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW mengajarkan kita satu doa yang Nabi tak pernah tinggalkan. Ya, ini doa yang sangat ringkas, namun maksudnya sangat luas, akan tetapi ramai yang terbabas. Itulah doa yang mana saya yakin semuanya hafal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya, ini dalam kalimah yang Nabi SAW mulakan dengan isti'anah. Itu kalimah meminta pertolongan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu mestilah dengan bantuannya. Nampak? Bila capai maksud ingat, barulah pergi pada martabat yang kedua, syukur. Namun di situ Allah SWT yang mana saya katakan tadi maknanya sangat luas, sebab dalam konteks hidup kita, dalam konteks ibadah, itu keseluruhannya membawa kepada ingat. Kalau ibadah, kalau tidak ingat, maka dia tidak jadi ibadah. Dia hanya luaran lahiriah saja. Lalu di situ kalau kita lihat, maknanya sangat luas tapi sedikit. Ayat ini ramai yang terbabas kerana apa? Kerana Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran, dalam kalamnya, dan surah Sajadah ayat 9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Di situ Allah nyatakan hamba-hambanya yang menjadi atau mencapai martabat syukur itu sedikit jemaah sekalian. Nah, syukur itu sedikit. Bila kata sedikit, satu keadaan yang boleh mencetuskan, kalau kita faham maksud ini dalam konteks yang mana kalau saya tukar konteks dalam pengumuman, ibarat begini pengumuman dia, peperiksaan SPM tahun ini, katalah ni pegawai peperiksaan ni buat pengumuman, anak kita ambil SPM ataupun anak saudara ke cucu ke, lalu pegawai peperiksaan kata apa? Keputusan SPM bagi tahun 2025 sedikit yang lulus. Agak-agak apa kita faham? Ramai yang gagal. Bila ramai yang gagal, gambaran gagal itu barangkali boleh kata semua orang terbayang, anak aku ke yang gagal tu. Dia tidak akan pergi kepada anak aku ke yang lulus tu. Sebab apa? Sedikit yang lulus. Bila Allah nyatakan sedikit yang syukur,
Setengah orang dia selamba, dia buat tahu. Aku orang bersyukur. Confirm ke? Confirm ke kita ni orang bersyukur? Ustaz, jangan main-main. Saya tasbih pecah atau tasbih ni, jangan main-main. Oh, sekarang dia tak pakai tasbih pecah dah. Saya pakai tasbih digital. Sampai tercabut butang dah. Oh, jangan main-main. Sampai nombor tu picit, siap dia tambah sendiri menu tepi tu. Punya banyaknya. Tapi nak bagi tahu kalau diukur sekadar lahiriah perbuatan, bagaimana iblis? Iblis itu sifatnya bermula taat. Tetapi di mana pengakhiran iblis? Kafir. Kufur ni dia ada dua, kufur jali, kufurnya nyata, kufurnya khafi, yang tersembunyi. Yang tersembunyi ini kalau dibiar-biar-biar-biar kan boleh jadi yang jali, yang nyata. Lala sekali kafir, wa na'udzubillah min zalim. Walaupun dia tu dalam konteks ibadah, rupanya dalam konteks yang mana orang sekali imbas tengok, wallah hebatnya. Kan ni viral cerita yang baru-baru ni. Apa cerita? Apa cerita yang baru-baru ni? Bukan bab ibadah ni. Walid. Faham Walid? Alah cerita Walid tu tak tengok ke? Ya Allah semua. Saya pun janggut panjang ke dah. Tapi kamu tak terasa, teman tak terasa. Alah cerita bid'ah tu. Alah Walid tu yang duk tu. Saya pun tak tengok, dia kena tengok bersiri banyak tu. Allah mengadap kitab semuanya. Faizal Hussein. Dia ada pro and con lah. Keluarga ku pun jadi gambaran rupa ketaatan. Gambar ya tahu dah. Jangan buka cerita pula. Saya nak bagi gambaran. Perkara begitu ada, tapi contoh tu tak baguslah. Sebab nak bagi pengajaran terpaksa dia tunjukkan contoh buruk. Tu tak cantik lah. Memang cerita tu cerita benar, memang berlaku. Malah iblis dah terjadi. Kita nampak perbuatan contoh yang digambarkan dalam filem itu, perbuatan yang memuaskan nafsu sarakah dia, berzina sebagai contoh kan. Tahu tak iblis tak buat benda tu? Nah, iblis tak buat dosa tu. Tahu iblis buat dosa apa? Apa? Apa yang lebih teruk pada zina? Syirik. Zina tu dosa besar dah, tapi lebih teruk daripada zina, syirik. Itulah kadang-kadang buat filem nak gambarkan buruk, dia buat cerita macam tu, walhal dia tak sedar syirik tu tak payah buat benda zina tu. Duduk seorang-seorang. Antaranya apa? Dalam kategori syirik ni, yang paling kecil tu riak. Berapa ramai buat kebaikan nak menunjuk ke orang. Kebaikan tu nak menunjuk orang tak nampak sangat. Saya perincikan lebih detail. Berapa ramai para isteri buat baik nak dipandang suami. Berapa ramai? Tak apa. Kalau suami tak puji pun okey. Alhamdulillah. Mencapai matlamat pondok moden ni. Rata-rata. Dia bukan tak kisah, lantak lah apa nak jadi. Dia maksudnya dah ada kau kisah. Tu maksudnya dah puas dah. Hati tu dah tak ada rasa dah katanya. Kalau macam tu tak mahu aja sebab dia dengan kecewa. Tapi dia buat bermaksud dengan rela, walaupun tidak dipuji suaminya, malah suaminya komplain. Geram betul orang tua ni. Orang tua tu apa? Orang empuk tu. Berapa ramai pula anak-anak buat baik nak tunjukkan mak dia.
Kalau betul ibadah, jangan menunjuk. Mak puji ke tak puji ke setiap bulan, mak apa engkau ni? Anak berapa ramai nak terasa dengan mak? Mak, saya dah buat yang terbaik untuk mak tau. Cuba dia cakap macam tu kat anak. Cuba suami cakap macam tu kat seorang isteri. Suami menafikan kebaikan isteri. Agak-agak lemah tak lemah muka tu agak-agak. Sampai hati abang cakap macam gitu. Nah, ini patut difilmkan, riak. Kenapa tak buat? Yang dibuatnya zina tu. Yang zina tu orang mana-mana pun boleh buat. Dosa yang bahaya ni dosa syirik. Inna akhwafu alaikum. Sesungguhnya aku bimbangkan yang berlaku atas kamu asyirkul asghar, kata Nabi SAW. Ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Ar-riya. Yang cukup aku bimbangkan berlaku atas kamu nanti adalah syirik kecil. Ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Riya. Nampak tidak? Sebab itu saya mulakan mukadimah dan saya panjangkan pembahasan ini. Bukan kata tak, abang kata tak guna mengaji, tapi sia-sia mengaji kalau ada penyakit hati. Walhal mengaji itu membersihkan hati. Tapi kalau mengaji masih ada penyakit hati, sia-sia mengaji. Sebab itu mukadimah saya akan tekankan dosa yang paling hat-trick sekali yang mesti kita kena ulang berkali-kali. Nah, termasuk dengan tajuk kita sambung Riyadhus Shalihin ini, hadis yang kita akan bacakan ini berkenaan dengan hati juga. Jadi sifat monopoli, pentingkan diri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tankirunaha faqalu ya Rasulullah kaifa ta'muru man adraka minna dalik qal tu'adduna al-haqq. Betul kan? Hadis yang ke-8 surat 316. Tu'adduna al-haqq allazi tu'adduna al-haqq allazi 'alaikum wa tas'aluna Allah allazi lakum muttafaqun alaih. Yang bermaksud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW bersabda, sungguh akan berlaku sepeninggalanku nanti sifat monopoli, sifat conquer. Ini ditegah dalam syarak. Kalau dalam kita meniaga, ditegah sifat monopoli, aku je, aku kontrol, Kak Long kawasan. Orang lain tak boleh masuk, jangan masuk. Kalau meniaga bangkit ni kuih apa, kuih loyang sini pakai kuih loyang. Betul kan? Siapa nak main kuih loyang kena melalui aku dia. Siapa lalu kawasan ni dia melayang dia. Dia conquer. Dia tak bagi orang lain niaga macam dia. Tak boleh. Kalau sederet tempat itu dia tengok orang lain ada orang ramai, dia tak boleh. Aku nak conquer macam mana aku nak conquer. Monopoli ni orang nampak dia je. Akan datang satu zaman yang mana sifat monopoli atau mengutamakan diri sendiri dan hal-hal yang kamu anggap tidak benar. Ya, ini hal-hal yang tidak benar itu yang mana membawa kepada keduniaan. Sahabat bertanya, apakah yang kau pesankan kepada orang-orang yang mendapati kerja itu? Ya Rasulullah, jawab Nabi, kamu harus menunaikan kewajibanmu dan mengharapkan kepada Allah apa yang menjadi hak. Makna kata hari ini manusia sampai satu zaman hari ini akan datang keadaan orang yang menuntut ataupun nak menguasai tapi tidak menunaikan. Contoh, nak banyak duit tapi tidak menunaikan haknya. Ada satu kenyataan saya tulis begini, ramai orang nak jadi isteri tapi tidak mahu mentaati. Ramai orang mahu memiliki ataupun beristeri, yang mana beristeri, nak beristeri, tapi tidak mahu mendidik, tidak mahu menafkahi. Ramai orang yang mahu menjadi senang tapi tidak mahu menyenangkan orang. Dia nak yang penting dia ada laki. Yang penting dia ada isteri. Bila dah ada, dia buat cara dia. Monopoli, dia conquer isteri itu.
Itu tak boleh. Walaupun memang semua hak atas suami, tapi bukan sifat monopoli. Bukan sifat monopoli. Sebab tu Islam ni sifat dia adalah tasamuh, berlebih kurang, bertolak ansur. Tasamuh, tolak ansur ni bukan maksud kita boleh mudah-mudah dengan hukum, tidak. Apa saja yang bersifat harus itu boleh dibincangkan. Harus ni bermaksud masih dalam bab lontir, boleh pergi kepada sunat, kan? Boleh pergi harus. Ada maksudnya boleh perbincangan, tapi mana yang wajib, yang haram itu no kompromi. Itu qat'i. Bermaksud sifat monopoli ini akan berlaku di akhir zaman. Agak-agak dah berlaku belum? Enggak. Agak-agak dah berlaku belum? Penting diri. Kita hari ini hancur kerana sifat penting diri. Bayangkan, mana saya nampak macam ada kek tadi? Mana? Tu dia. Kek yang elok cantik. Ada dia macam yang ke-27 Masya Allah. Kek itu, kek elok bulat kan? Masing-masing ambil. Apa jadi kat kek tu? Hancur lah, hancur. Maksudnya gitu. Tapi kalau semua masing-masing bawa selai, bagi seorang sikit, bagi seorang sikit, jadi kek tidak elok, bulat, elok. Konsep dia begini. Hari ini saya ambil contoh dalam rumah tangga dulu, sebab benda ni paling mudah untuk kita bahas. Tapi saya tak nak, kalau terkena tu nak buat macam mana kan? Mengaji memang kena bagi terkena biar sedar. Ustaz macam mengata kat aku ni. Kalau terasa tu masuk hati tu masih aktif. Alhamdulillah. Kalau ceramah boleh tahu yang mana hati tu something lah. Kemungkinan roh dia tak ada kat sini tu. Bergentayangan. Ramai orang yang meminta hak dia pada suami, minta hak, minta. Saya nakkan perhatian, saya nakkan itu, saya nakkan ini, nak lagi kalau misal kata berlaku perceraian. Memang menuntut hak. Soalan, sebelum cerita minta, berapa ramai yang bersungguh-sungguh menunaikan hak? Kalau dalam rumah tangga, isteri berebut-rebut memberi, suami berebut-rebut memberi, akhirnya apa jadi pada rumah tangga? Melimpah ruah. Bagi. Tapi kalau masing-masing bila rumah tangga kahwinnya minta perhatian, jadi penggemis dipanggil. Oh boy, penggemis tu. Ya, walhad telah diperhatikan. Allah dah perhatikan kita dah pun. Kan? Cinta utama, sumber cinta tu dah sedang mematikan kita. Kita masih nak minta perhatian. Akhirnya masing-masing ambil penting diri. Suami penting diri, isteri penting diri. Akhirnya rumah tangga tu tiada kepentingan. Bayangkan, patutnya isteri bagi, suami bagi, maka rumah tangga tu penting. Tapi kalau masing-masing dah ambil hak dia, dalam rumah tangga tu ibarat kek. Suami ambil, isteri ambil. Apa ada tinggal pada kek tu? Sebab tu ramai orang tak jaga rumah tangga. Nah, iya tak iya juga dah. Baik. Lain macam ya ke situ mungkin ya, rumah tangga tak ada, rumah flat. Ya. Rumah tak ada tangga ustaz. Apa pula rumah flat, banyak tangga tu nak kena naik tu. Okey. Lewat dia. Sekarang dah moden ustaz, rumah lift dah tak ada tangga. Tu contoh. Tapi ustaz, isteri je bagi, suami tak bagi. Orang yang menunaikan hak, cuba tengok adik kata, tunaikan kewajipanmu. Orang yang menunaikan kewajipan dan mengharapkan Allah, dia selamat. Walaupun orang tak tunaikan hak dia, dia panggil yang terbaik, dia panggil tanzul hak. Apa maksud tanzul hak? Melepaskan hak. Isteri yang hebat, dia melepaskan hak dia. Tak apa bang, it's okay. Suami yang hebat, dia melepaskan hak, maksudnya dia tadi berlebih kurang, tak sama. Mak yang hebat, mak yang melepaskan hak dia, dia tak bebankan anak dia.
Ini kalau aku tekan anakku ni Kang, jadi si tanggang ni Kang, contoh. Tapi mak pun take it easy lah. Berjiwa besar. Dipanggil without protokol. Padahal ada protokol. Contoh bagaimana Nabi SAW. Kalau ikutkan Nabi SAW itu dengan sifatnya penghulu bagi sekalian alam, penghulu masyarakat pun datang, penghulu lah, presiden lah, negara, masyarakat pun kapet merahnya memang. Ini penghulu alam datang. Tapi perwatakan Nabi SAW, Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkhidmat dengan Nabi SAW, menyatakan Nabi SAW ni sangat mudah diuruskan. Tak cerewet lah bahasa mudah. Tak banyak menuntut hak. Yang banyaknya adalah menunaikan hak. Sebagai pemimpin, sebagai guru, tak minta. Orang macam ni, kalau kita ikut Nabi SAW, kita menunaikan daripada memikirkan hak yang kita nak dapat, maka hidup kita akan jadi luas. Kita akan jadi bebas. Rupanya ada hadis Nabi dah bincangkan bab ini. Jadi mudah-mudahan hadis yang ke-8 ni mampu kita praktikalkan. Kita jadilah orang yang tidak terikat dengan hak diri kita, tapi kita jadilah orang yang menunaikan hak pada orang lain. Kita tunaikan hak. Ustaz, apa hak pada orang lain ni? Secara umumnya kita kena berbuat baik kepada orang lain dan berbaik sangka pada orang lain. Itu hak paling umum, paling basic yang kita kena perhati dan pastikan. Selagi mana dia saudara kita se-Islam, selagi mana dia mengucap 2 kalimah syahadah, selagi mana dia menunaikan solat, dia ada hak untuk kita bersangka baik dengan dia. Titik. Sebab kita tak tahu ending dia macam mana, kita tak tahu dosa pahalanya banyak mana. Mungkin dia sekarang buat dosa, tapi tak tahu bila taubat dia. Guru saya cakap, soalan daripada sahabat saya tanya, dia kata kepada guru saya, dia kata apa, macam mana hukumnya menjadikan seorang tu imam di saat kita tahu dosa dia? Imam solat, syarat dia memang kena, mungkin lah, maksudnya bukan fasik lah, ada dosa. Lalu guru saya cakap apa? Kau nampak dosa dia, salah dia. Kau nampak taubat dia. Kalau kau tak nampak taubat dia, jangan nampak salah dia. Sebab taubat ni bila dia duduk je menyesal dan berazam taubat, habis kalau dia buat lagi, taubat lagi. Nabi kata taubat sampai mati lah. Allah tidak pernah jemu dalam mengampunkan dosa-dosa hamba-hambanya, kerana sifat Allah tu maha pengampun. Tinggal lagi kita je sampai satu tahap kita jemu. Kita yang jemu. Hati-hati. Sebab apa? Sebab kesan dosa menyebabkan kita malas bertaubat. Jangan main-main. Antara bahayanya, bila dah biasa sangat buat dosa, dan sekali dia malas rasa macam, sampai tahap ragu, Allah ampunkan ke aku ni. Bila dia ragu Allah ampunkan dia, dia dah bersalahan dengan sifat Allah. Dosa ragu Allah ampunkan lebih besar daripada dosa yang tengah dia lakukan. Tu makna dia syirik, dia tak kenal Allah. Dan dia ingat ada Tuhan lain yang boleh ampunkan dia. Baik. Hadis yang seterusnya, yang ke-9, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man 'asani faqad 'asa Allah, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa may ya'sil amira faqad 'asa Allah, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa may ya'sil amira faqad 'asani. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-9 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang taat kepadaku berarti taat kepada Allah. Ini ada satu kes dulu, ajaran sesat. Ajaran sesat yang mana asalnya nampak tak sesat, tapi ketika saya berjumpa dengan kumpulan ini, sebahagiannya ada pada jumpa saya dah boleh send kesesatan dia. Boleh macam mana? Sebab dia cakap macam ni, dia amalkan Asmaul Husna. Pernah dengar isu ni? Asmaul Husna, siap boleh buat universiti Asmaul Husna. Dia jadi over. Mana-mana yang hulu ni melampau dengan zikir, bukan zikir tak salah, tapi dia jadi over. Sikit-sikit sebut Asmaul Husna, sikit-sikit sebut.
Memang Allah suruh sebut banyak kali. Wazkurullaha katsira. Zikir itu bukan sekadar sebut. Zikir itu adalah ingat dan buat. Jelas? Kalau sikit-sikit sebut, bimbang-bimbang nakkan perhatian. Jangan main-main bab ni. Saya pun pelik, sikit-sikit dia nama Allah, sikit-sikit dia saya cakap macam something. Sebab mengamalkan nama Allah ini adalah dengan praktikal, berdoa dan melakukan amal. Contoh nak berdoa, kita gunakan asma Allah. Ya Ghani, Ya Muni, Ya Wahab, Ya Allah, Antal Ghani wa nahnu fuqara. Sebut doa. Tapi kalau sikit-sikit dia sebut nama, sikit-sikit sebut asma Allah, something wrong. Macam dia tak kena. Saya set. Rupanya betul. Lama-lama dia tolak Nabi SAW. Dia kata apa perantara Nabi direct dengan Allah. Malah dengan tekan kalau perantara Nabi syirik. Allahu Akbar. Memang betul berlaku. Nanti Nabi kata siapa taat kepada Nabi maka dia taat pada Allah. Betul lah. Jadi kita jangan sampai tak macam tu. Dia sampai menolak, sampai dia kata apa, tak perlu suami pun tak apa. Antara amalan dia apa, dia suruh orang perempuan ni nampakkan hati-hati. Beramal tu bagus, tapi barang siapa yang menampakkan amalan untuk taat suami itu kecil, amalan lain tu lebih besar, something wrong. Kerana Nabi kata amalan yang paling besar bagi orang perempuan, tak ada amalan lain, suami dia. Walaupun dia cukup jaga solat yang wajib, fardu 5 waktu, Qabliyah Ba'diyah tak buat, duha tak buat, apalah tak buat, tahajud asyik terkejut. Abang ni kan asyik terkejut lagi dia buat dia. Puasa yang wajib lah, puasa 6 pun tak buat. Bukan kata 6 Ustaz, sehari pun tak buat, Isnin ke Khamis ke. Dia jaga maruah dia, maruah diri. Zaman sekarang ya Allah risau tengok, mudahnya jual selonggok pun ada. 2, 3, 10 masa lama. Dia longgok pun sekali dalam handphone, tengok sekali beramai-ramai. Tu lama longgok panggil, jual longgok. Jual maruah diri, ramai senang dilihat. Tu maruah tu. Sedangkan wanita ni ujung rambut, ujung kaki boleh kata sebagai aurat. Maksudnya semua tempat wanita ni, dia keluar rumah lagi syaitan duduk, bergantung kat tempat-tempat yang mudah untuk lelaki syahwat. Yang memang. Dan yang keempat, taat suami dia. Dan yang keempat ni ramai tak buat. Taat ni yang salah. Tapi yang wajib saja taat suami, masuklah syurga tanpa hisab. Kalau dulu tak sempat nak tahajud, masuk pintu tahajud. Kalau dulu tak sempat nak puasa, masuk pintu puasa. Kalau tak sempat nak khatam tadarus, masuk pintu Al-Quran tadarus. Jadi kumpulan ini tadi, dia menidakkan ketaatan pada suami. Dia kata apa? Perantara kena direct pada Allah katanya. Kenapa perlukan suami? Kita nak cinta Allah katanya. Uyuk habis. Hati-hati. Di sini Nabi dah terangkan. Bila kata taat Nabi, bermaksud taat pada Allah. Taat pada pemimpin, bermaksud taat pada Nabi. Pemimpin bagi seorang wanita, suaminya. Taat ni Ustaz, saya tak faham lah Ustaz. Suami saya jahat, nak taat buat apa? Taat bukan sebab suami baik. Dan taat bukan perkara benda yang jahat. Taat adalah tunduk patuh kepada Allah, menunaikan hak suami. Hak suami kita tunaikan, walaupun suami itu jahat. Ramai orang tak salah faham, bila suami itu jahat, dia langsung tak tunaikan hak. Itu habis 2 kali jahat. Suami pun jahat, isteri pun jahat. Ini berat. Suami tak tutup aurat, pakai seluar pendek. Tiba suami kata dekat isteri, awak keluar tutup aurat, pakai tudung labuh. Isteri terketuk meja. Awak cemellah sikit diri awak tu. Boleh dia libas balik lelaki dia. Kalau dia cakap macam tu, lebih bahaya, sebab dia takabur, sombong, meremehkan nasihat yang wajib. Menutup aurat wajib, tak kira suami tu baik atau jahat.
Suami tu suruh solat, suami tak solat. Kita pun tibai dia balik nak suruh orang solat, dia pun tak solat. Saya nak awak jadi imam saya. Selagi awak tak imam, saya pun tak solat. 2 kali 5, 5 kali 2. Masuk dalam. Patutnya lantaklah dia nak solat ke tak solat. Habis Ustaz, wajib tak kita tegur? Tak wajib. Tiada kewajipan seorang suami isteri mendidik suami. Ni pun ramai nak, kita nak didik suami kita, nak masuk syurga bersama-sama. Masuk kedai RM2 pun tinggalkan suami dah. Masuk syurga sama-sama benda ni. Masuk kedai RM2 pun tak nampak suami dah. Yang mana yang? Lah, saya dah balik bang. La ilaha illallah, aku tunggu kau kat luar kata. Suami ditinggalkan di pintu-pintu. Ada sempat duduk ke? Kalau kat shopping mall tu suami duduk, handphone mana lah bini aku ni, nak kena panggil orang cari ke, missing ke pun. Kalau pun mall kedai RM2 pun dah lupa suami, syurga? Jangan jadikan alasan untuk jadi baik. Setengah orang tu jadikan alasan, suami tak baik, saya susah nak jadi baik Ustaz. Bohong. Sebenarnya kamu pun tak baik. Itu cerita. Aduh, sakitnya hati aku. Geram pula. Baru nak salahkan suami kata. Siapa yang menyalahkan, dia lah salah. Ni sepi ni kena jaga. Guru ni mengajar, duk salahkan anak murid. Mana guru tu tak betul? Mana guru tu ajar ke? Duk menyalahkan begitu, menyalahkan isteri. Suami tu tak betul lah. Awak begini, salah itu salah. Awak tak didik. Kalau dengar, kalau dia mengadu dekat guru, isteri suami duk cerita salah isteri, orang akan nampak kau tak didik isteri kau ke? Hati-hati cerita kesalahan dan menyalahkan. Baik nak selamat, salahkan diri dia. Settle. Ya, aku salah. Habis. Sebab tidak jaga. Taat pemimpin berarti taat kepadaku. Siapa maksiat kepada pemimpin berarti maksiat kepadaku. Pemimpin sehinggalah tahap negara pada menteri dan semua yang menjadi uli amri kita. Maksiat itu dengan kita melakukan perkara yang mungkar pada pemimpin. Saya ambil contoh keluarga sebab tu mudah. So kita ketua. Siapa protes suami buat maksiat dengan suami, bermasa dia, kalau hadis Nabi ni kata dia bermaksiat dengan aku. Dia perang Nabi tu, yang Muhammad. Jadi kalau kita boleh terbalik begini, ya Allah aku taat pada suamiku kerana taat kepada Nabi dan taat pada engkau. Selamat ya Allah. Sebab tu beruntung jadi orang yang taat. Hadis yang seterusnya sebelum kita habiskan 10 sebelah ni, hadis yang ke-9 wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kariha min amiri syai'an falyasbir fa innahu man kharaja minas sultan shibran mata mitatan jahiliyatan muttafaqun alaih. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membenci sesuatu dari pemerintahnya hendaknya sabar. Ini pun satu contoh yang sangat baik. Benci kat suami, geram, sabar. Apa yang viral tu? Nak marah tapi nak sabar. Nak marah tapi nak sabar. Ada tu orang buat tu. Allah tak tengok betul dia, tak apalah. Bagus banyak ni. Dia ni bagus. Ni student yang memang kalau masuk sekolah balik ni A semua ni memang ni. Sabar kalau ada benda yang kita benci dekat pemerintah kita, sabar. Sabar ni bukan maksud diam tak buat apa. Sabar dengan maksud buat ikut syariat. Kalau nak tegur ikut syariat. Contoh imam. Tengok perempuan tak tegur tau. Kalau imam salah, perempuan tak subhanallah, tak ada bunyi, jangan cakap pasal. Tak ada dalam hukum. Tak ada. Kalau nak tegur pun dia buat isyarat tangan. Itu pun mana orang lelaki nampak. Kalau makmum dengan perempuan tak apalah. Tapi kalau imam bermakmumkan imam lelaki, tengok. Kalau imam tak betul, apa kaedah syariat dia? Subhanallah. Nampak? Ingatkan kepada Allah, bukan, imam, berapa lama jadi imam dah kata. Tak ada. Ataupun lepas jadi imam habis tu teruk benar kamu ni. Tak ada. Terus straight forward tu. Bang, kurang rakaat.
Masya Allah, terus bangun ataupun sujud sahwi. Ada tegur, sabar, kena syariat. Ada benda contoh banyak ni saya terima macam perilaku salah suami kan. Bukan ditengking, dimarah. Ada saluran dia. Ada saluran dia. Kalau agak-agak macam dah tak boleh nak bawa bincang, bawa ke mahkamah. Habis cerita. Bincang dekat mahkamah. Bukan mahkamah tu mesti kena cerai. Faham? Kena ada orang yang berautoriti. Atau diamkan dan lakukan ketaatan. Itu lebih baik. Kalau agak-agak tak boleh, baru kita bawa bincang di segi syariat. Nah, sesungguhnya siapa yang keluar dari pemerintahan walau sekadar satu jengkal kemudian dia mati dengan jahil. Ini dengan sifat ni, hadis ni kalau kita pemerintah dipanggil khawarij. Zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ibn Muljam. Dia khilaf dengan pemerintah tapi dia keluar dan dia berperang dengan cara yang salah. Maka jahiliah. Takut jangan memberontak tanpa ada usul pressure. Hati-hati. Terutama kita dengan negara kita dengan aman-aman. Jangan cuba timbulkan provokasi yang menyebabkan timbul kontroversi. Kontroversi itu akhir timbul pemberontakan. Bahaya. Sebab bahaya apa? Iman. Okay. Hadis yang terakhir. Wa Abi Bakr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahana sultan ahana Allah. Rahul Tirmizi. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghina raja, pemerintah, Allah menghinakannya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahawa hadis adalah hadis hasan. Hati-hati. Menghina ni apa pun cerita tak boleh. Apatah lagi menghina suami, menghina mak, menghina isteri. Hinalah sesiapa pun, Allah akan hina. Dihina, maksud Allah hina ni apa maksud? Hina bukan dia dengan konteks melarat, tak. Hina bagi di sisi Allah, Allah tidak pandang dia untuk beramal. Dia sibuk dengan kebendaan. Dia sibuk dengan keduniaan. Dia tak sibuk duduk dengan contoh majlis ilmu, duduk dalam sejam boleh tunggu. Keras ustaz, kadang-kadang krem pinggang ni ustaz. Kalau dah tak boleh bangun, bangun. Dalam menau duduk ni contoh kan. Ada masa datang mengaji, ada masa nak mengaji, ada masa untuk lakukan taat. Bila Allah hinakan seseorang tu, dia tak ada masa tu semua. Jangan hinakan ingat melarat duduk tepi jalan, bukan. Hina di sisi Allah adalah apabila dia tiada masa untuk Allah. Wallahu alam. Dia berhenti setakat ni dulu, kita akan sambung pada bahasa lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wallahu a'lam bis shawab. Takbir. Allahu akbar.